Ini design untuk seat bahagian depan dia. Datang dengan seat half leather dengan fabric di bahagian tengah dan leather di bahagian tepi. Condition seat pun masih cantik lagi. Armrest untuk kedua-dua kursi. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multi-function steering yang balut leather. Auto cruise dan safety features. Pedal shift. Meter full digital dengan mileage 14,100 sahaja. Untuk bahagian infotainment dia dah datang dengan player GADDES. Tapi kalau kau nak tukar kepada Android player yang saiz lebih besar pun boleh. Bila masuk reverse, dah ada reverse camera dengan full driving sensor. Control untuk aircon. Untuk seat heater. Electronic power brake dan brake hold. Storage kat sini. Bawah dia. Kat sini. Hook untuk letak barang. Cup holder. Dan blind spot monitoring di side mirror. Untuk yang berminat dengan kereta ni, boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.